Kami sangat berterima kasih buat semua penyumbang. Kami tak mampu balas kebaikan anda, tapi kami mohon Allah yang akan membalasnya. Ya Allah, lapangkanlah rezeki mereka yang telah mempermudahkan urusan anak-anak di sini. Ya Allah, gantikanlah setiap kebaikan penyumbang dengan ganjaran yang berlipat kali ganda di dunia dan juga di akhirat. Jadikan setiap sen yang mereka infakkan sebagai pahala yang mengalir tanpa henti, cahaya yang menerangi perjalanan hidup mereka dan pelita di dalam alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan, anak sekecil itu tidak tahu sesiapa yang menyumbang dia, tetapi setiap hari dia akan berdoa, doa supaya Allah Subhanahu wa taala lindung, doa supaya Allah taala memurahkan rezeki orang yang dia tidak kenal. Sahabat sekalian, kalau hari ini kita diberi peluang untuk bantu mereka, jangan tunggu esok, kerana mungkin hari ini ada seseorang anak yatim sedang berdoa dan doanya sedang menunggu untuk dijadikan sebab syurga untuk kita. Teruskan amal sedekah anda, kerana doa kami takkan pernah berhenti untuk anda.